I'm over, you know, I'm dead. Pogba doesn't exist anymore, you know. Take your time. Yeah. Okay. Selepas 2 tahun tanpa satu pun match football, Pogba is back. Bila tengok video apa Pogba menangis kan, sign kontrak dengan Monaco baru ni, bagi aku dia sendiri rasa puas sebab aku tahu dia rindu nak main bola tu. Ada orang cakap apa Pogba beri sangat nak main balik ni sebab duit. Bagi aku tidak. Dia pisang hare tu. Tak ada. Fikir balik Pogba net worth tahun 2025 ni je tahu berapa? 125 million. Sebab duit memang dah cukup. Tapi player bola ni kalau kau nak tahu dah daripada dulu memang hidup dia main bola je profesional. Bila dah lama tak main ni, 2 tahun kena doping weh. Diorang pisang mati akal. Bukan pisang bosan tu, tapi lebih kepada jiwa dia meronta. Lagi-lagi bila dia tahu dia masih mampu main dan dia belum rela lagi nak gantung boot. Ini bukan masa dia lagi. Lagi pula lepas dia settle doping lagi tu, kan patut dia kena 4 tahun kan. Tak bersalah punya pasal jadi 18 bulan je. Si Juventus pula terminate kontrak dia. Habis tak ada kelab member semenjak 8 bulan lepas. Last Pogba betul-betul turun mana-mana match kalau nak tahu awal September 2023. Sekarang ni dah Jun 2025. Engkau kira lah berapa lama? Tak daya babe. Merana memang merana. Tapi doping punya pasal lagi tu. Bukan Pogba je merana ikutkan. Dengan Juve pun merana. Mana kan tidak? Setahun gaji 8 ke 10 juta. Juventus bayar ke Pogba tu dah sekian. Total main tak sampai 2 jam ke tak? Lebih total setahun tu. Masa dia kembali tu, total main tak sampai 2 jam. Dah satu. Miss lebih 60 game lepas tu. Even Juve punya reputasi pun makin tahun ada kalanya makin seredak kita tengok kan. Sampai ke sekarang nak jaga reputasi kelab lagi. Player doping tak boleh stay. Salah tak salah belakang kira tetap ada sejarah doping walaupun mangsa. FFP satu lagi. Takkan Juve nak simpan Pogba gaji besar nak haram tu. Dah tahu dia mudah injet. Tak gitu. Disebabkan band dah settle, Pogba pun dah nak mula balik career dia. Itu yang jadi mutual termination tu. Tapi specialnya Pogba ni, daripada first stint dia dekat Juve sampai second stint dia dekat Juve, Pogba tak pernah dia replace. Engkau sebut je siapa dekat Juve tu? Pjanic, Matuidi, Herrera, Rabiot, Bentancur, Arthur. Sekarang apa? Cop Miners, Thuram, Douglas Luiz, sampai tahap Aaron Ramsey sumpahan sampai sekarang Pogba di Juve masih belum diganti. Bila cakap pasal Pogba ni, totally different level punya gravy undeniable talent. Mungkin ada orang yang tak suka dia for any reason, tapi still cuma ada satu je Pogba tau dalam dunia. France tak ada Pogba, tak ada Kanté. Kau tengok dia punya hara sekarang dekat tengah. Macam mana kadang-kadang macam baru ni apa kita tengok Guendouzi, Manu Kone, Rabiot, cover pivot. Tak kata dia orang tak elok, tapi jauh beza dengan Pogba Kanté dulu. Ini cerita betul. Man United sendiri, engkau makilah Pogba dulu tu pun. Sampai sekarang Pogba masih belum dapat diganti. Fokus MU daripada level individual brilliant sekarang totally team focus. Tapi adakah elok team fokus? Memang elok. Sampai nombor 15 dah sekarang. Level creativity Pogba sekarang cuma Bruno paling kreatif. Physical Pogba, Casemiro, Mainu, Maguire, Abdal. Showmanship Pogba, box to box role, unpredictability, star karisma masih belum diganti. MU nak ganti Pogba perlu guna ramai player baru dapat satu Pogba. Bukanlah aku nak up sangat Pogba tu kan, tapi memang betul. Yang tahu je tahu Pogba ni level dia macam apa. Lagi-lagi technical ability mana nak cari. Okey, satu benda. Bila cakap pasal doping Pogba ni, benda ni kita kena throwback daripada waktu zaman MU dulu lagi Pogba dekat MU dulu paling laju jadi target doping test Ini benda real. Tapi kenapa? Dah kalau lepas diinjit lama pun dia main terus energetik, bertenaga, dengan badan tinggi, atletik, lepas tu comeback daripada injury lama pun boleh main maintain top shape. Jadi mana tak rasa pelik si badan kesihatan tu. Mamat ni gone dah lama kan, punya lama, tapi balik-balik je match play dia sedap bukan main lagi. Tak boleh jadi. Main sini kita test doping dulu kan. Kita tengok kena tak kena. Lepas tu typical lah star player kan, memang selalu kena test doping. Tapi dekat MU dulu selamat. Pogba dekat MU dulu kalau nak tahu banyak turun muscle mass, selalu injured tapi cepat pulih. Kena kritik tak habis-habis. Sampai tahap gaduh dengan Mourinho pun doping tetap selamat. 6 tahun straight tak pernah fail doping. Selamat member kan. Kalau player habis game pergi interview dulu kan, pergi rehat dulu. Tapi Pogba tidak. Pogba sampai satu tahap habis game terus
terus kena test doping. Punya ketagih Kementerian Kesihatan tu. Bayangkan daripada kecil main bola, Pogba tak pernah kantoi doping. Daripada MU pergi ke Juve, daripada Juve balik ke MU, daripada MU balik ke Juve balik, sampai ke Juve untuk kali kedua dalam sejarah, terus kantoi. Dah lah season kedua balik ke Juve, penuh dengan injured semusim. Balik Juve main tak sampai 150 minit lagi gila, out terus kena doping. 2 ke 6 game je gila dia turun. Dan masalahnya masa dia kena tarik pergi test doping itu hari, dia bukan main pun. Kalau kau nak tahu, dia tengah duduk bench pun kena doping. Kau bayangkan. Habis si Phil Jones yang duduk bench 5 tahun langsung haram satu doping pun tak pernah sangkut. Nak cerita macam mana tu? Yalah, kalau si Phil Jones tu macam mana nak doping? Kalau tendang bola pun guna muka. Doping celah mana muka kan? Tutup pasal doping, sekarang real story. Bila tengok AS Monaco ni kan last season, actually kelab ni memang lacking gila true goal scorer Kalau aku sign seorang striker dulu kan, lepas ni wajib. Season lepas Embolo dengan siapa Balogun daripada Arsenal tu kurang betul. Lepas Ben Yedder keluar dulu kan, dalam liga cuma seorang player je tau skor atas daripada 10 gol. Siapa dia? Mika Berev. Lepas tu seorang je top assist dengan 10 gol, Akliuche. Lepas tu dalam UCL last season top assister siapa? Embolo. Top scorer Monaco siapa dalam UCL? Takumi Minamino. Itu je yang skor paling banyak dalam UCL. Itu pun 3 biji. Tapi masih disebabkan berkat nombor 3 League One last season, next season secara 2 kali berturut dah Monaco main dalam Champions League. Dan Monaco last season kita kena ingat dia orang main 4-2-3-1. So paling tidak nanti kita dapat tengok Pogba ni main pairing double pivot juga ni kan. Maybe tengah ada Kamara, Magasa, Denis Zakaria. So kalau tak ada tambahan tengah sama nanti, Pogba maybe bakal pair konsisten dengan Denis Zakaria ni kan. Pun bekas Juventus juga tu, bekas loanee Chelsea, tapi Denis Zakaria main Monaco. Alright weh, 2 tahun duduk Monaco, siap rekod second top scorer tau. Lagi sebiji dia nak pecah rekod gol sendiri untuk satu-satu kelab yang dia wakil. Denis Zakaria tu pun dulu tak ada luck juga tu duduk Juventus. So eloklah tu dia pair dengan Pogba. Sama-sama tak ada luck, walaupun kes lain-lain, janji luck sama-sama tak ada dekat kelab yang sama, jalan. Dan kalau kita nak fikir pasal Pogba ni kan, dia ni bukan flop tau. Memang tak flop. Cara MU handle Pogba dulu pun hancur. Kita kena ingat balik. Kau bayangkan MU dulu lepaskan Pogba free 2 kali. Kelab ngok mana je yang buat benda gitu. Tapi bila Mino Raiola manage dia dulu dengan MU 2 kali lepaskan dia free, dan MU bayar dia 105 million tau untuk dia tahun 2016. Bayangkan siapa tak sakit hati? Dengar aku sakit hati. Tak ada yang tak bukan, nasib baiklah agent dia tu dah tak ada kan. Kalau tidak memang minta maki. Aku sentiasa adore Pogba daripada dulu kan, tak pernah keluar daripada mulut aku ni. Tapi things happen, past is past. Ada kebarangkalian, ada probability dia mungkin kita tengok revival career Pogba yang tak jadi depan ni, dan kita mungkin juga dapat tengok revival yang betul-betul revival. Contoh macam Greenwood, budak gombak dekat League One, bukan main melangit lagi kan. This is football. Siapa je tahu benda yang jadi setahun lagi. And sekarang Pogba is 32 years old, 32. Harga dia daripada masa MU dulu 100 million, sekarang jatuh tinggal berdesuk 5 million je weh. Dah macam durian runtuh. Tapi ini durian runtuh cara tak elok lah. 5 million ni sekarang harga. And dah berapa tahun pula member tak main bola. Punyalah wasted. Sekarang Pogba sign 2 tahun dengan Monaco, bakal main semula Champions League football. Dia bakal bermain dekat League One for the first time ever dalam sejarah career dia. Aku tahu ramai sekarang yang still ragu-ragu lagi dengan dia. Dia simple, selagi member tak turun padang perform, selagi itulah benda bakal sama je kan. Dan kalau nak menjawab persoalan mampu ke tidak kita tengok Pogba ni main World Cup tahun depan, first competition meet dekat France tu tinggi, yang lagi jauh muda pun ramai. Itu satu. Tapi masih Kante Euro hari tu pun Kante main sebab Deschamps tahu kan, cuma ada satu Kante dalam hidup. Dan sama juga macam Pogba, cuma ada satu Pogba je dalam hidup. Dan Deschamps ni memang suka Pogba daripada dulu. Dan nak jadi Pogba ni simple, kekal fit, perform okay, make sure dekat Monaco dapat tepat dulu. Confirm 80% Pogba ada chance main World Cup tahun depan. Tapi dua benda ni kata tak bakal stop dia terus. Apa dia? Satu, injury lagi. Second, fitness. Kalau dua benda ni Pogba tak boleh go nanti dekat Monaco nanti ni, habis. Sebab track record dia waktu second spell Juve main tak sampai 2 jam weh dalam 1 tahun. Macam mana nak tolong? Overall apa-apa pun aku nak cakap sepatah 2 kata je pada Monaco ni. Congratulations sebab dapat Pogba. Congratulations League One sebab dapat satu lagi star player dalam liga dia orang, termasuk Greenwood itu lagi. Cuma ada satu lagi yang kurang. Kalau Monaco kan sama ni, mana tahu kan rezeki, kau sign Lingard tu sekali pun okey juga tu. Sebab aku tengok Lingard sekarang apa
ni macam pisang sangat dah tu. Baru ni aku tengok dia buat live stream. Tak apa yang dia boraknya. Aku tegur tak nak pula jawab, kan? Dan kita kena ingat, Pogba dengan Lingard ni dalam sejarah bola sepak dunia, duo keramat kan tak? Gerd Pogba kan bromance paling famous dalam sejarah. Sebelum kau tengok trend dengan Jude Bellingham punya bromance, Gerd dengan Pogba dah arnab daripada dulu, kau tak? Kaki joget sedunia tu, kau jangan lupa. Mana-mana baru tengok Forest Studio, make sure kau tekan subscribe button dekat tepi tu. Like, share. I'll see you in the next video. Aku Brohan. Thanks for watching. Brohans Broman. Broman Brohans. Aku tak tahulah. Ini bukan Broman yang tu. Ini Broman. Ya.